Aku rasa depan ni dah okey dah. Depan dah okey Mi. Tapi belakang Mi. Asal belakang? Belakang ni kurang Mi. Habis tu nak tambah apa lagi? Ni kan dah ada 2 exhaust ni, aku rasa dah habis garang ni dia. Kau fikir 2 exhaust ni garang Mi? Lepas tu nak buat apa ni? Aku rasa nak kena tambah something Mi. Tambah apa lagi? Kau bawa apa tu Mi? Ha, ni lah dia barang baru yang kita nak pasang tu. Meh, Kau main kecil lagi kotak ni Mi. Barang kereta ni Mi. barang kereta lah ni. Tu aku suka buka. Dah apa ni Mi? Ha, tu kau tak tahu tu. Benda ni kena pasang dulu baru kau nampak rupa dia apa. Meh, kau ajang kau pula. Eleh nak ajak orang pula. Jadi aku yang pasal. Kau kan pomen. Kurang agak lah kau ni. Dia pasang kat sini kan? Bukan. Oh, bukan. Dia bukan bukan. Ini duduk dia dekat bawah ni Tio. Dia ada gigi-gigi. Ini semua gigi-gigi dia ni. Tak laju tak apa. Tapi nampak laju. Kau dah nampak gambaran dia belum? Satu ni kita tangkap dekat bawah sini. Gigi ni dia bagi 4 keping. 2 sebelah sana, 2 sebelah sini. Slot dekat sini. Bagi bracket dah siap bagi skru. Asal dia melekat sudah. Ni buka dulu. Lepas tu masuk je. Aduh. Okay, ni dah pasang macam ni. Letak bracket. Inilah dia kejadiannya. Tapi ni MK6 punya Tio. Fitting dia mungkin lain sikit sebab Polo tak ada barang lah. Boleh je sah? InsyaAllah. Kita kasih jadi. Sekarang ni macam mana ni Tio? Ni dah potong tebuk lubang baru dah. Apa hal dia tak boleh masuk? Macam-macam Mi masalah dia. Ni untuk akil Mi. Alah. Aduh. Sekarang ni? Sekarang ni buang. Sampah lah cerita ni.